Pengenalan. Institusi kekeluargaan merupakan tunjang utama peradaban manusia, dengan Islam meletakkan hifz an-nasl, iaitu pemeliharaan keturunan sebagai salah satu daripada 5 prinsip maqasid asy-syariah. Fenomena child free, iaitu keputusan sedar individu atau pasangan untuk tidak mempunyai anak, kini semakin menular dalam kalangan generasi muda Muslim di Malaysia. Hal ini didorong oleh arus pemodenan, media sosial serta perubahan nilai dan gaya hidup. Berbeza dengan childless yang berpunca daripada faktor perubatan, child free adalah pilihan aktif yang menimbulkan kebimbangan dari sudut individu, masyarakat dan syariat Islam. Justru, penulisan ini bertujuan menganalisis konsep child free secara menyeluruh. Penulisan ini juga merangkumi definisi, konsep anak dalam Islam, hukum syarak, faktor pendorong serta implikasinya terhadap individu, keluarga dan masyarakat Muslim. Seterusnya, memberikan kejelasan hukum dan panduan yang bermanfaat kepada umat Islam amnya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi child free dan memberikan perbezaan antara child free dan childless. Child free merupakan satu anjakan paradigma dalam institusi keluarga masa kini dan merupakan satu keputusan yang dibuat secara sedar dan sukarela oleh pasangan untuk tidak memiliki cahaya mata sama ada anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri. Kita dapat lihat pada poin kedua di definisi child free ialah gabungan kata child dan free yang melambangkan kebebasan daripada tanggungjawab mengasuh anak dalam rutin harian. Fokus utama komuniti ini adalah untuk mendapatkan kebebasan pribadi, mengejar kejayaan atau mencapai matlamat hidup yang berbeza tanpa komitmen mengasuh anak dalam rutin harian mereka. Seterusnya, konsep childless. Ini sangat berbeza dengan konsep child free sebelum ini, iaitu kelompok childless ni dia tiada anak bukan atas pilihan sendiri tetapi disebabkan oleh faktor luaran yang tidak dapat dielakkan seperti masalah kesuburan, isu kesihatan ataupun kekangan kewangan. Mereka tak mampu untuk menyara kehidupan seorang anak, macam itulah. Berbeza dengan child free, mereka yang childless sebenarnya mempunyai keinginan untuk berkeluarga tetapi terhalang oleh rezeki ataupun faktor biologi. Sebab itulah kelompok ni biasanya berhadapan dengan cabaran emosi dan tekanan sosial yang lebih berat sekaligus memerlukan lebih banyak empati serta sokongan moral daripada orang sekeliling. Kesimpulannya, kita dapat bezakan child free dan childless ni ialah child free merupakan pilihan hidup yang jelas dan childless kekangan situasi yang terpaksa dihadapi. Hukum-hukum child free dalam Islam. Hukum yang pertama adalah harus. Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi di mana setiap hukum yang dikeluarkan tidak mendatangkan mudarat kepada hambanya. Poin yang pertama adalah situasi. Ia menjadi harus apabila perbuatan untuk tidak mempunyai anak dilakukan secara sementara atas faktor-faktor tertentu. Faktor yang pertama adalah kesihatan ibu. Mungkin sesebuah pasangan memilih untuk tidak mempunyai anak demi menjaga kesihatan badan pasangan wanitanya. Faktor yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Sesetengah keluarga memilih untuk menjaga jarak kelahiran untuk membina ekonomi keluarga terlebih dahulu. Faktor yang ketiga adalah persediaan mental. Mungkin sesebuah pasangan belum bersedia untuk menanggung zurat yang seterusnya dari segi mental. Seterusnya adalah syarat. Syarat untuk menjadikan hukum child free menjadi harus adalah apabila tiada sebarang prosedur seperti mematikan organ reproduksi dalam pasangan. Sebagai contoh, pemandulan secara kekal sama ada pasangan lelaki ataupun wanita. Berdasarkan dalil pula, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim di mana para sahabat mengamalkan al-azl dan perkara tersebut tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum seterusnya adalah makruh. Situasi yang menyebabkan ia menjadi makruh adalah apabila sesebuah pasangan memilih untuk menolak zuriat tanpa sebarang sebab yang kukuh. Seperti sengaja memilih untuk tidak mempunyai zuriat seumur hidup sedangkan pasangan tersebut mampu dari segi fizikal, mental dan ekonomi. Sebabnya adalah tiada keuzuran syar'i dan mereka hanya sekadar mengikut trend atau bimbang atas bebanan yang akan dihadapi kelak. Hujah.
menyimpang galakkan Nabi SAW untuk membanyakkan zuriat yang berkualiti. Dalil pula, ia adalah menjadi satu galakan daripada Nabi Muhammad SAW, di mana baginda bersabda, "Bergaulah dengan yang penyayang dan subur, kerana aku bangga dengan bilanganmu yang ramai." Hukum yang seterusnya adalah haram, di mana situasinya adalah apabila pasangan melakukan prosedur kekal untuk menghilangkan kemampuan untuk hamil, iaitu pemandulan secara kekal. Tindakan ia adalah vaksiotomi, ligasi atau menggugurkan kandungan tanpa sebab perbuatan. Hujahnya adalah ianya satu perbuatan yang besar dosanya, kerana berlaku proses mengubah ciptaan Allah yang jelas adalah haram hukumnya. Dalil adalah larangan mengubah ciptaan Allah dalam surah An-Nisa ayat 119. Isi seterusnya, konsep anak dalam Islam. Pertama, anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa wajib menjaga, mendidik dan melindungi mereka. Anak yang soleh menjadi sedekah jariah, pahala berterusan kepada ibu bapa walaupun selepas kematian mereka. Kedua, anak merupakan sumber pahala berterusan melalui doa dan amalan soleh mereka. Rezeki setiap anak telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa tidak perlu bimbang tentang bebanan ekonomi. Ketiga, anak penyambung zuriat melalui perkahwinan yang sah supaya garis keturunan terpelihara. Kejelasan nasab penting bagi menjaga kehormatan keluarga dan kestabilan masyarakat. Dan terakhir, anak yang dididik dengan iman dan akhlak mulia menjadi saham kebaikan ibu bapa di akhirat. Amalan soleh anak seperti doa dan sedekah terus memberi pahala kepada ibu bapa selepas kematian mereka. Dan sebab-sebab individu memilih child free. Yang pertama sekali ialah tekanan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan kos sara hidup yang tinggi dan ketidakstabilan kewangan menyebabkan pasangan menganggap bahawa membesarkan anak sebagai satu bebanan. Namun Islam menekankan tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi rezeki. Faktor seterusnya ialah emosi. Hal ini berpunca daripada trauma zaman kanak-kanak, tekanan psikologi dan ketakutan terhadap kehamilan yang mendorong seseorang untuk melakukan child free. Islam menggalakkan pendekatan holistik yang menggabungkan rawatan psikologi dan bimbingan spiritual untuk mengatasi masalah ini. Faktor seterusnya ialah ketidaksediaan memikul tanggungjawab. Segelintir pasangan merasakan diri mereka tidak layak untuk mendidik anak mereka. Namun dalam Islam memandang keibubapaan merupakan satu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disertai panduan lengkap melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Faktor seterusnya ialah pembangunan diri dan kerjaya. Tumpuan kepada kerjaya dan kebebasan peribadi yang mengatasi peranan keibubapaan menjadikan mereka berasa bahawa mempunyai anak ini sesuatu yang tidak penting. Islam tidak menolak pembangunan diri tetapi menuntut keseimbangan melalui konsep wasatiyah. Baiklah, faktor yang seterusnya adalah faktor sosial. Jika pada masa dulu, masyarakat kita lebih menekankan tentang kuantiti zuriat, tetapi pada masa kini, fokusnya telah beralih kepada kualiti hidup. Dengan peningkatan kos sara hidup dan persekitaran bandar yang semakin mencabar, semakin ramai pasangan lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang keluarga mereka. Mereka tidak mahu sekadar mempunyai anak, tetapi ingin memastikan kualiti pendidikan dan kebajikan anak tersebut terjamin sebelum betul-betul membuat keputusan untuk berkeluarga. Hal ini sedemikian kerana anak bukanlah sekadar rezeki, tetapi ianya juga adalah amanah dan tanggungjawab yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pula adalah faktor kesibukan bekerja. Tuntutan kerja yang tinggi menimbulkan kebimbangan tentang keupayaan memberi perhatian mencukupi kepada anak. Pasangan kini lebih memilih untuk tidak mempunyai zuriat demi mengelakkan anak-anak mereka membesar tanpa sebab kasih sayang yang cukup dan sempurna. Faktor yang terakhir pula adalah kebebasan hidup tanpa zuriat. Pada masa kini, lebih ramai pasangan yang ingin mengekalkan kebebasan dan autonomi diri mereka. Bagi mereka, membesarkan zuriat merupakan satu komitmen seumur hidup
dan menuntut satu pengorbanan yang sangat tinggi. Sebahagian individu atau pasangan merasakan bahawa mereka masih ingin fokus kepada pembangunan diri, mengejar impian peribadi ataupun melancong tanpa terikat dengan tanggungjawab domestik yang berat. Bagi mereka, mengakui ketidaksediaan diri ini adalah satu tindakan yang lebih jujur daripada memikul tanggungjawab yang mereka belum sedia untuk melaksanakan. Seterusnya, slide ini membincangkan tentang implikasi amalan child free dari 3 sudut utama, iaitu individu, masyarakat dan perspektif Islam. Dari sudut individu, memilih untuk tidak mempunyai anak memberi peluang kepada seseorang untuk lebih fokus kepada pembangunan diri dan kerjaya. Selain itu, gaya hidup juga menjadi lebih fleksibel dan bebas untuk membuat pilihan hidup. Individu juga mempunyai autonomi penuh dalam menentukan hala tuju kehidupan mereka. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran seperti keperluan merancang harta lebih awal kerana tiada waris langsung, serta risiko tidak mempunyai sokongan apabila meningkat usia. Selain itu, dari sudut masyarakat, penurunan kadar kelahiran boleh melemahkan kekuatan sosial dan politik sesebuah negara. Ia juga boleh menyebabkan peningkatan masyarakat menua atau aging society. Keadaan ini memberi tekanan kepada ekonomi kerana jumlah tenaga kerja akan berkurang, manakala bilangan warga emas yang perlu ditanggung semakin meningkat, sekaligus membebankan sistem kewangan dan perbelanjaan kerajaan. Selain itu, wujud juga ketegangan antara nilai kebebasan individu dengan nilai tradisional masyarakat. Akhir sekali, dari perspektif Islam, isu child free berkait rapat dengan pemeliharaan keturunan atau hifz al-nasl yang merupakan salah satu maqasid syariah. Dalam Islam, child free boleh diharuskan jika bersifat sementara, namun boleh menjadi haram jika melibatkan pemandulan kekal tanpa sebab yang dibenarkan. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada sistem faraid di mana harta pusaka akan berpindah kepada waris lain seperti asabah atau disalurkan kepada Baitul Mal jika tiada waris. Kesimpulannya, child free merupakan pilihan moden untuk tidak mempunyai anak yang dipengaruhi oleh faktor seperti ekonomi, kesihatan dan gaya hidup. Namun dalam Islam, anak dianggap sebagai amanah, rezeki serta pelaburan akhirat yang membawa tanggungjawab besar kepada ibu bapa. Perbezaan pandangan ini menunjukkan bahawa isu anak bukan sekadar pilihan peribadi, tetapi turut melibatkan aspek agama, nilai moral dan kesan terhadap keluarga serta masyarakat. Dalam dunia moden yang penuh cabaran, setiap individu perlu membuat keputusan dengan matang dan berilmu tanpa mengabaikan pertimbangan agama serta tanggungjawab sosial. Oleh itu, keseimbangan antara kefahaman agama, keadaan hidup dan nilai kemanusiaan amat penting supaya setiap pilihan yang dibuat memberi kebaikan kepada diri, pasangan dan masyarakat.